mengikut kosotoco hok dia istihar mari kata dia tukar lakin semula suruh gigin yang tuan masalah nombor telefon hok kita duk pakai tu reh. Lepas tu dia hantar SMS gi kepada hok kita reh. Setengah orang boleh, setengah orang tak boleh. Bukanlah boleh semua reh. Lepas tu hok orang hok boleh tu duk takut reh kata, yalah kedok kau kena mica chip reh. Kalau nak rupa semacam ni reh. Tu jawab dia hok sungguh reh kosotoco waktu be istihar dah kata hok ning hok sungguh. Tu kalau kita wasa tak harap kata mica chip ke kosotoco hok sungguh, kita gi di sun kekai hok kita duk pakai di kawasan rumah kita. Tu kita pakai kekai gapo? AIS ke, DTAG ke, apa dia ni? True ke? Kita pergi di sun dia. Kita tanya situ sudah jadi cop, jadi cerak situ sebab dia cek boleh kata hok kita boleh ni hok sebenar ke hok tidak reh. Kalau boleh kau semacam ni juga reh, kena pergi buat lah. Sebab tempat 31 tu iaitu hari habis dia dah. Kalau siapa dia tak buat, boleh jadi nombor telefon hok kita duk pakai tu akan nak pakai tak boleh. Boleh jadi dia rangap sanyan reh. Tu dia kalau rasa saya tu baik buat lah reh. Untuk gapo kau setoco boleh buat lagu ni. Dia nak pongkan mica chip. Mari app ambil nombor kita reh. Sebab lo ni pun fok kita pun tahu kata mica chip tu tipu dengan banyak besaing, dengan banyak bahasa lo ni. Tu siapa dia boleh tak boleh ke mana komen mari ni reh. Dalam cong komen boleh kita tukar fikir lagi mari. Kita pergi di sun ke kau kita buat sendiri mengikut kokoam hak dia hantar mari ni reh. Boleh komen mari. Saya pun nak tahu juga reh. Tu dia reh. Kalau siapa dia rasa dapat dah video ni jangan lupa share sebar reh kepada saudara kita. Okey, wassalam.